MACC FM, My Anti-Corruption Channel. Yakinlah kepada komitmen dan kebolehan SPRM dalam memerangi rasuah. Ya. Keyakinan rakyat sangat penting untuk kita terus memerangi rasuah. Setelah mempunyai keyakinan, rakyat perlu menyokong tindakan-tindakan SPRM dalam menguatkuasakan undang-undang. SPRM melaksanakan tugas ini bukan untuk kepentingan organisasi, walaupun itu adalah fungsi kita sebenar, tetapi sebenarnya untuk membawa kesejahteraan kepada negara dan juga rakyat sendiri, ya. Dan akhirnya perlu memberi kerjasama dalam memerangi rasuah. SPRM sendiri tak boleh memerangi rasuah secara sendiri. Kita memerlukan kerjasama semua pihak. Dan akhir sekali, rakyat perlu jangan sekali-kali memberi rasuah, walaupun diminta, walaupun ditekan untuk mendapatkan sesuatu kelulusan, sesuatu perkara, jangan sekali-kali memberi. Dan yang mempunyai kuasa, jangan sekali-kali mengambil rasuah, walaupun ada yang cuba menyogok kita. Dan akhirnya, sekiranya ada permintaan ataupun pemberian, laporkan kepada SPRM dan berilah kerjasama supaya kita sama-sama dapat membentang rasuah di negara kita. MACC FM, My Anti-Corruption Channel.